Sejarah tapak ini memang cukup sinonim yang dikenali dulu Medan Ikan Bakar Kampung. Mampu menampung sehingga 1,000 orang dalam satu masa dan menyediakan ruang yang lebih mudah dan dekorasi yang cantik. Pada masa jadi dijadikan tempat tumpuan bagi orang kawasan sekitar Kuala Sungai Baru dan Kuala Linggi untuk menikmati pemandangan. Yang lagi Majlis Menyusun Tamu Kesihatan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sultan Abdul Rahman Indonesia Ketua Majlis Masa untuk menyempurnakan demonstrasinya dengan memukul gong sebanyak 3 kali dan menandatangan flag resminya. Dengan segala hormatnya dipersilakan dalam dengan kiraan 3, 2, 1. Hari ini saya akan memulakan kampung yang seterusnya yang telah pun dicerap dan telah mendapat QR code sebagai kampung digital yang keempat dalam negeri Melaka, iaitu Kampung Buan. Kampung ini juga dulu menggunakan alamat perbatuan, maka urusan-urusan rasmi kerajaan tidak dapat disampaikan dengan cepat. Maka kita mengambil inisiatif kampung digital ini untuk memastikan
sasaran untuk pembangunan, sasaran untuk memberikan perkhidmatan kepada rakyat dapat diberikan dengan tepat dan cepat. Umpamanya ketika kampung ini memerlukan bantuan kecemasan, mereka hanya menghantar QR code ini, maka QR code ini akan memberikan alamat lengkap sehingga kepada Google Map lokasi yang tepat dan cepat. Jadi pihak ambulans, bomber dan semua urusan-urusan yang berkaitan dengan rakyat dapat dilihat dan dapat disampaikan melalui program Kampung Digital. Maka hari ini Kampung Digital ni saya akan sempurnakan alamatnya dan dia telah pun diberi nombor 93A Jalan Kampung Guan, Kuala Sungai Baru. Ya. Okey, Datuk Seri panas sini tu Pak Seri. Sama dia dekat lebih. Dekat. Okey, ni penang ni. Duduk. Okey, penang. Alright. Tolong bagi dalam kasih okey, alright. Kampung Digital. Okey. Mantap. Free. Anak-anak sebut kasi tukar alamat. Jadi alamat ubah 93A Jalan Kampung Guan. Dulu pakai apa? Batu apa? Kampung Guan je. Batu 27. Alright. Wah. Ini rumah tuan Haji Pak Yaakob 93C. Tadi 93 berapa tu? Okey, ya. Okey, hari ini kita telah melengkapkan program Kampung Digital inisiatif Kerajaan Negeri Melaka dalam memberikan alamat-alamat secara digital yang telah diubah alamat secara konvensional sejak merdeka dengan menggunakan alamat perbantuan, dan kampung ini telah dicerap oleh semua jabatan-jabatan yang berkaitan dalam urusan kampung digital ini. Maka kampung ini kita telah pun membuat cerapan dan kita telah pun mendapati bahawa 178 rumah dalam Kampung Guan ini tidak memberi alamat yang lengkap. Maka alamatnya telah ditukar dalam bentuk digital dan ditransformasikan dalam bentuk QR code. Yang mana dalam QR code itu lengkap dengan lokasi tuan rumah dan segala juga maklumat tentang kampung ini ada dalam QR code tersebut.
Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka, ahli-ahli yang berhormat Kerajaan Negeri Melaka, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan sekretariat, simbolik program CSR program laporan berkhidmat di Rumah Puan Fadilah Kampung Jogja Kuala ini. Sarung tertibat dengan hormat yang menjemput Yang Amat Berhormat dan Ketua Ketua Macam lagi belakang. Oh. Bang, ya Allah, gembiranya bang. Terima kasih. Bukan senang nak dapat YBA dengan kita punya CM datang rumah bang. Ya Allah, terima kasih dah semua. Ya.